Okey, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua rakan-rakan sains sobat. Seterusnya, macam mana cikgu nak masukkan takwim, program-program, nak buat hebahan, nak buat pelaporan, program kejayaan, PLC, perkongsian dan sebagainya. Cikgu perlu log masuk. Okey, masukkan username dan password. Kemudian log masuk. Tadi kita dah buat contoh seorang cikgu kita dah masukkan. Contohnya, selamat datang Abdullah bin Bakar. Statusnya adalah guru. Jadi dia boleh pergi bahagian takwim. Klik takwim dan boleh tambahlah takwim. Contoh, bengkel. Bengkel stamp. Guru ataupun ketua panitia. Subjek matematik. Contoh. Okey, bila berlangsung? Contohnya pada 27 Ogos. Dan jika tarikh tamat lebih daripada satu hari, boleh klik lah. Okey, kalau satu hari saja tak perlu. Okey, kategori contohnya kurikulum, disediakan oleh siapa. Ni buatlah tempat. Boleh masukkan data-datanya di contohnya di SMK Padangkala. Okey, kemudian kalau kita nak upload gambar ataupun kita boleh buat dua pilihan. Boleh masukkan URL ataupun muat naik. Contohnya muat naik, klik. Okey, kita cari surat contohlah. AI Guru STEM contoh. Kita ambil surat untuk mana-mana lah. Contohlah kita ambil bengkel siri 1 open. Okey, dah masuk, kita boleh simpan. Jadi data tersebut akan disimpan secara senyap. Okey, bila dah selesai nanti akan berada di sini. Sedang menyimpan rekod. Kita boleh buat bahan dan sebagainya. Contoh Okey, contohnya bengkel. Bengkel pembinaan laman pintar. Contoh. Okey, bila contohnya kita akan buat pada 15, kategori ini dia ada sini. Pengurusan. Siapa yang sedia? Cikgu tadilah. Dan cikgu tadi boleh rename. Okey, catatan secara Google Meet. Okey, cuma kita masukkan masa. Contohnya 9.40 hingga 10.40 malam. Dan kita boleh masukkan gambar kalau ada. Klik dan kita boleh carilah gambar tadi. Contoh, masukkan gambar. Kalau ada surat, kita boleh upload ataupun kita boleh masukkan URL. Okey, tersimpan. Okey, itu adalah contoh macam mana cikgu nak masukkan takwim, nak masukkan bahan, laporan. Ini kalau laporan program, klik tambah dan boleh masukkan laporan-laporan tersebut. Dan laporan ataupun apa-apa saja kita ada akses. Siapa yang boleh akses? Dalaman, admin ataupun semua boleh lihat. Okey, kita lihat dalam takwim tadi. Dah ada button, dah ada item, boleh klik pada buka lampiran dan sebagainya. Sama dengan hebahan. Kita klik. Okey, dia akan buka poster. Dan jika ada pautan, dia akan ada butang untuk buka pautan tu. Okay, itu adalah macam mana cikgu nak buat laporan, program, nak buat hebahan, nak buat takwim dan sebagainya. Kena log masuk terlebih dahulu. Okay, sekian untuk panduan guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.